أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال مؤلف رحمه الله تعالى. Sambungan kitab kita, kitab Buriyah. Muka surat masih lagi muka surat 2. Dan Sayyidul Awwalin wal Akhirin bersabda. Siapa ni? Sayyidul Awwalin wal Akhirin. Tidak dengan musuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi bersabda? Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki dengan dia kebajikan, difahamkan dia barang siapa oleh Allah Ta'ala pada agamanya. Riwayat Syaikhan. Syaikhan ni Bukhari dan Muslim. Kalau Imam Bukhari riwayat, Imam Muslim riwayat, disebut Syaikhan. Rawahu Syaikhan. Hadis ni muttafaqun alaih. Hadis ni hadis muttafaqun alaih yang diiktifak atasnya oleh dua syekh ni lah. Iaitu Bukhari dan Muslim. Kalau iktifak hadis orang lain riwayat, dia panggil muttafaqun alaih. Tapi kalau sebut muttafaqun alaih, hadis ni diriwayat oleh Bukhari dan Muslim. Rawahu Syaikhan, dua sahabat Bukhari dan Muslim. Kalau bab fiqh Syaikhan orang lain pula. Kalau bab hadis Syaikhan, Bukhari dan Muslim. Qala, hadis ini dia ada sambungan dia. Dan sambungan ni ada beberapa riwayat. Setengahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din wa innamal ilmu bitta'allumi." Tambah yang tu. Hadis tu, "Wa innamal ilmu bittayammumi." Dan sesungguhnya ilmu itu dapat melalui belajar. Wa innamal ilmu bitta'allumi, belajar. Itu secara sunnahnya. Secara sunnatullahnya. Ilmu ni dapat dari belajar. Secara kasbi. Allah Subhanahu wa Ta'ala boleh menyampaikan wahyu direct kepada dunia usul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa wasitah Jibril. Boleh. Baik itu berlakunya ada kursi. Tapi ayat-ayat Al-Quran itu Nabi belajar melalui Jibril alaihi salam. Dan so jadi apa? Sunnatullah. Nak dapat ilmu, kena belajar. Dan dalam hadis pun Nabi sebut, "Man yuridillahu bihi khaira." Sesiapa yang menghendaki dah dengan dia kebaikan, dia faqih fiddin, Allah Ta'ala beri faham dalam bidang agama. Dengan apa? Wa innamal ilmu bitta'allumi. Sesungguhnya ilmu tu mari dari belajar. Bab ilmu laduni ni kemudian. Ilmu laduni bukan ilmu kasbi. Ilmu laduni ni ilmu wahbi. Kita disuruh belajar secara kasbi. Talaki, nadah kita belaga lutut dengan guru. Itu panggil kasbi, usaha. Di sana ada ilmu yang disebut wahbi, pemberian daripada Allah, ilmu laduni itulah. Tapi ilmu laduni itu kurnia. Kurnia ni Allah Ta'ala beri kepada sesiapa yang dikurniakan oleh Allah. Sebab itulah ilmu kasbi ni berlaku dalam Islam. Ilmu wahbi pun berlaku dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala ajar ilmu yang wahbi ni ataupun ilmu laduni kepada makhluk yang pertama,
Nabi Adam alaihissalam. Ketika mana Allah Ta'ala cipta Nabi Adam alaihissalam, Allah Ta'ala khabar kepada para mereka, cipta Nabi Adam, maksudnya jadikan Nabi Adam jadi khalifah atas ke dunia. Malaikat Jibril juga nak protes, sebut macam mana lah Tuhan hati Adam AS ni. Umat manusia ni, makhluk lain, merosotkan atas ke bumi. Macam Banu Ujang dulu. Kalau Adam buat jadi pengetahui pula, takut berlaku macam Banu Ujang juga. Orang yang paling layak jadi pemimpin dunia ni, alam ni adalah dia para malaikat lah. Malaikat kata, Allah Ta'ala kata, dah, aku nak hati Adam AS. Allah Ta'ala ajar ilmu kepada Nabi Adam AS. Mu'allama Adam al-asma'a kullaha summa aradahum malal malaikah. Al-ayah. Allah Ta'ala ajar ilmu sekarang nama-nama kepada Adam AS. Itu tak ajar tu. Tambah ada guru lah. Allah Ta'ala beri fahaman direct. Laduni lah tu. Dalam ilmu laduni ni boleh berlaku juga. Kepada Nabi Khidir alaihissalam, Nabi Musa, kisah Nabi Khidir, Nabi Musa. Itu yang ilmu laduni yang sebut min ladunna ilma tu. Maksudnya Nabi Musa Allah Ta'ala menguasai ilmu syariat. Nabi Khidir menguasai ilmu hakikat. Ilmu batin. Belajar mana? Sebagaimana dalam kisah surah Kahfi tu. Allah Ta'ala ajar. Itu ilmu laduni juga. Ilmu laduni bukan pada Nabi Khidir saja. Nabi Adam tadi. Allah Ta'ala beri ilmu laduni kepada Nabi Musa, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika mana Nabi Musa bermunajat di Bukit Tur Sinai, Allah Ta'ala beri kefahaman tentang adanya zat Allah Ta'ala yang bila bisa melalui tanda bukti wujudnya. Bukan setakat yang ada pada alam mulki. Tapi Allah Ta'ala buka kepada pintu hati Nabi Musa AS terjallikan wujudnya. Adanya zat Allah Ta'ala yang bila bisa. Tanda adanya, Allah Ta'ala buka tanda adanya. Iaitu bukti yang ada pada alam malakut. Ketika Allah Ta'ala buka pintu hati. Inkishafkan hati Nabi Musa AS. Qala Rabbi arini anzur ilaika. Qala lan tarani. Walakin inzur ilal jabali. Fa in istaqarra makanahu. Fasawfa tarani. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali. Ja'alahu dakka. Wa kharra Musa sa'iqa. Falamma afaqa. Qala subhanak tubutu ilaika. Wa ana awwalul mu'minin. Ilmu juga tu. Ilmu kefahaman direct daripada Allah Ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam. Setelah Allah Ta'ala tajallikan wujudnya. Sebagaimana ayat tadi. Begitu Allah Ta'ala ajar ilmu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga Nabi Ibrahim hatinya rasa mutmainnah. Dengan kekuasaan dan keagungan Allah Ta'ala menghidupkan orang mati. Rabbi arini. Qala Ibrahim Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Qala awalam tu'min. Qala bala. Walakin liyatma'inna qalbi al-ayata. Ayat ni begitu juga. Allah Ta'ala ajar. Itu panggil ilmu laduni. Tapi ilmu laduni ni ilmu kurnia daripada Allah Ta'ala. Syariatnya, sebagaimana yang Nabi sebut dalam hadis tadi, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din wa innamal ilmu bitta'allumi. Sesiapa yang Allah Ta'ala nak jadikan dia jadi orang baik, Allah Ta'ala beri faham ilmu agama. Nabi kata apa? Innamal ilmu, sesungguhnya ilmu itu datang dapat dengan sebab belajar, berguru. Dalam hadis yang lain, matang awalnya sama tapi akhirnya berbeza. Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din wa innama ana qasim wallahu yu'ti wa fi riwayatin wallahu mu'ti." Sesiapa yang Allah Ta'ala nak takdir dia jadi orang baik, jadi orang jujur, Allah Subhanahu wa Ta'ala beri faham ilmu agama.
Nabi kata, aku hanya dah membahagikan. Yang memberi Allah. Yang memberi Allah. Orang yang mengajar ni, untuk guru, ustaz, ulama ni, dia membawa ni, pesaka daripada junjungan Nabi Muhammad SAW, hanyalah menyampaikan agama, memberi keterangan dan kepahaman agama. Ada pun yang memberi faham dalam hati daripada Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Ada orang yang dapat kepahaman banyak dan ada orang dapat kepahaman sikit. Sejauh mana kurnia Ta'ala. Kepahaman Allah Ta'ala campur dalam hati. Sebab tu lah Tok Guru kita kata, duduk dalam majlis ilmu ni, duduk julusan jismaniyat dan julusan ruhaniyat. Duduk dalam majlis ilmu ni. Duduk jismani, duduk dalam majlis ilmu, dan rohani pun duduk dalam majlis ilmu. Tak boleh asing. Tak boleh duduk dalam majlis jismani saja, rohani terbang. Tak boleh. Duduk dalam majlis ilmu, rohani saja. Jismani tak ada. Tok Guru nak ajar ke siapa? Bukan bertiang-tiang masjid. Pula tak ada orang seorang pakai rohani belaka. Anak murid rohani belaka. Tak ada dalam majlis belaka. Tok Guru, ajar siapa? Tak boleh. Dua-dua kena ada. Apabila kita duduk dalam majlis ilmu ni jismaniyan wa ruhaniyan, maka semua keperluan jismani kena ada. Semua kepentingan rohani kena ada. Baru dapat ilmu dan kefahaman. Keperluan jismaninya apa dia? Mata kena selek, jangan tidur. Baru dapat ilmu. Kepentingan jasmaninya apa? Telinga kena buka, kena dengar. Jangan awak bisu bekak. Awak tak dengar. Tak boleh. Kena dengar. Fokus. Ada pen, ada buku, ada kitab. Tulis nota. Perhati. Dobek. Itu persiapan zuhir. Oleh kerana kepahaman tu Allah Ta'ala campur dalam hati, maka hati kita tu kena buka. Lapangkan hati kita. Menerima ilmu dan kepahaman. Rohani kita kena hidup. Sebenarnya ilmu yang disampaikan oleh guru-guru, oleh ulama ni, sama banyak je. Dari segi faktanya. Tetapi kefahamannya berbeza. Sebab apa? Sekadar kurnia daripada Allah. Kadang-kadang untuk guru ngajar banyak, anak murid boleh sutir dua je. Ada kali untuk guru ngajar sutir dua je, anak murid boleh banyak. Allah Ta'ala kurnia. Dan ada kalanya, untuk guru beri sikit, anak murid dapat sikit. Untuk beri banyak, anak murid dapat banyak. Dan yang malangnya, untuk guru beri banyak, anak murid tak dapat apa-apa. Tak lekat dalam hati, ni kita takut. Sebab itu, saya nak sebut, kita duduk atas belajar ni, buka seluas-luasnya hati kita. Kosongkan hati kita daripada ingat lain selain daripada Allah. Supaya ilmu, hidayah, petunjuk daripada Allah dapat masuk ke dalam hati kita. Dapat lekat ke dalam hati kita. Sehingga membuahkan hasil kita dapat beramal dengan ilmu yang kita belajar, yang kita tahu. Asal usul ilmu ni, turun. Sama banyak je. Tak ada untuk guru ngajar separuh-separuh. Tapi dalam kelas tu ada cerdik, ada bodoh. Ada orang ingat, ada orang tak ingat. Ada orang ingat banyak, ada orang ingat sikit. Kefahaman berbeza. Sebab apa berbeza? Sebab kefahaman dari Allah. Orang yang menyampaikan sama dari guru. Guru cakap apa benda sama je. Asal usul ilmu ni bersih. Sebagaimana asal usul air hujan yang turun daripada langit pun bersih. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Kami turunkan hujan daripada langit. Bersih. Tapi apabila duduk atas muka dunia ni, turun atas muka bumi, maka berubah sifat air dengan sebab berubah sifat muka bumi. Kalau jatuh dalam laut, air jadi banyak. Bersih. Kalau jatuh dalam sungai, air sekodohnya. Bersih. Kalau jatuh tempat bersih yang kecil, sikitlah air jangan terpurung. Sikitlah. Tapi kalau duduk pada lereng bukit,
atas daun keladi, tak lekat air. Kalau jatuh air tadi dalam tempat yang mutatahhir, yang suci, kekallah tuhuriyahnya. Kalau air hujan tadi jatuh tempat yang berubah, maka berubahlah sifat airnya. Kalau jatuh air tadi ke dalam tempat yang najis, maka air itu mutanajis. Sebab itulah orang yang belajar ilmu, walaupun asal usul ilmu agama itu bersih, kalau hati kita bersih, insya-Allah kekal tuhuriyah ilmu tadi, memberi kesan kepada kita buat amal. Tapi kalau hati kita kotor, hati kita penuh dosa dan maksiat, dan kita tidak bertaubat kepada Allah, maka berlakulah mutanajis ilmu yang bersih itu. Dan itulah timbul ulama-ulama usul, timbul ulama-ulama jahat. Bukan dia tak ada ilmu, dia tak ada kepahaman. Bukan tidak berguru, bukan tidak mengaji. Ada ilmu, ada kepahaman, berguru dan mengaji. Tetapi apabila hati kotor, tak lahir ulama akhirat. Dia belajar ilmu tidak menambah iman. Dia belajar ilmu tidak menambah takwa. Bahkan jauh daripada keimanan dan ketakwaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab nak jaga hati. Baiklah kita ni kena jaga bekas hati kita. Supaya ilmu yang disampaikan masuk ke dalam hati, kekal bersih hati itu. Kekal bersih ilmu itu. Okey. Kalau itu tukang panjang cerita ni. Dan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ubidallahu bi syai'in afdala min fiqhin fid din." Ma ubidallahu bi syai'in afdala. Tidak ada yang mengerjakan ibadat akan Allah Taala dengan sesuatu ibadat yang terlebih afdal, daripada faham pada agama Allah Taala. Hadis riwayat Tirmizi. Wala faqihun, sama ada ni, wahidun asyaddu ala syaitani min faqihin min alfi abidin. Wala faqihun wahidun asyaddu ala syaitani min alfi abidin. Wa likulli syai'in amudun wa amudu dini al-fiqhu. Dan sesungguhnya seorang orang fakih dalam bidang agama, tapi bersangatan atas syaitan, takut nak banding dengan 10 orang abid yang beramal tanpa ilmu. Buat ibadat banyak, buat amal-amal, ilmu kurang. Syaitan tak takut. Bagi tiap-tiap sesuatu ada tulang belakang dia. Ada tiang dia. Tulang belakang agama itu adalah ad-din. Adalah fiqh. Tulang belakang agama itu adalah al-fiqhu. Fiqh. Faham dalam ilmu agama itu tulang belakang dia. Setengah-setengah baca imadun. Wala faqihun wahidun asyaddu ala syaitani min alfi abidin. Wa likulli syai'in imadun. Wa imadud din al-fiqhu. Qala, dan daripada Ibn Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, katanya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa bisnataini. Rajulin atahu Allahu mala fasallatahu ala alakatihi fil aqi, wa rajulun atahu Allahu al-hikmata fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha an-nasa. Artinya, tiada asal yang dilaburkan melainkan dua perkara. Sekarang ni hasad. Hasad. Kenapa? Sedangkan hasad tu satu larangan. Tetapi kenapa digunakan larangan tu dalam nikmat yang ditutup?
Asal usul mana asal tu satu larangan. Nah, innal hasada ya'kulul hasanati kama ya'kulun nar al-hataba. Sesungguhnya asal deki itu makan asal deki innal hasada ya'kulul hasanat. Sesungguhnya asal deki itu makan segala kebaikan. Kama ta'kulun naru al-ataba. Sebagaimana api memakan kayu api yang kering. Itu hasad. Tapi sini kenapa seolah-olahnya lafaz hasad tu dengan makna baik digunakan? Mana? La hasada. Tidak ada jenis hasad. Illa fisnataini, melainkan dua perkara. Hasad boleh juga ke dua perkara? Hasad juga ke guna? Tapi kita faham hasad di sini bukan mana hasad yang mazmumah. Sebalik hasad di sini dengan mana ghibtah. Ghibtah. Hasad ni makna dia kita tengok orang senang, kita nak ambil kesenangan dia, kita nak hapus kesenangan dia. Kita nak ambil kita. Ada ayat orang kita kata apa? Orang kata kalau aku tak boleh, mung tak boleh kau. Kalau boleh, nikmat yang ada pada saudara kita nak lapah. Biar kita dapat. Biar saudara kita terlepas. Itu yang kita nak, tu hasad. Kalau kita tak boleh, biar dua-dua tak boleh. Itu perangai orang hasad. Yang dibincang panjang dalam ilmu tasawuf. Yang kedua, ghibtah. Ghibtah tengok orang senang, tengok orang pandai, tengok orang kaya. Kita nak jadi macam dia. Nak tiru cara dia. Kalau dia cerdik, belajar, kerana baca kuat, kita nak jadi baca kuat juga, nak jadi cerdik. Kalau tengok dia kaya, ada harta banyak, kita nak jadi kaya, ada harta banyak, kita tiru cara dia nega, cara dia cari duit. Bukan nak padang, nak hapuskan nikmat yang dia ada. Ya, ghibtah. Jadi dalam hadis ini, digunakan istilah hasad belaka pada lafaz. So, olah-olahnya ada hasad yang mahmudah, ada hasad yang mazmumah. So, olah-olah begitu. Kita faham apabila sebut hasad, mazmumah. Mana ada mahmudah. Tapi seolah-olah kita faham dalam ayat ni, hasad ada dua. Ada mahmudah, ada mazmumah. Bila diterang tadi, kenapa dia guna dua istilah ni? Kerana kedua-duanya dihimpunkan, ada keuntungan belaka. Ada nikmat belaka. Dalam hasad ada nikmat. Padahal, bukan nikmat semuanya, nukmah. Ada keuntungan. Dalam ghibtah pun, ada keuntungan. Dalam hasad ada keuntungan bagi orang yang deki. Yang dia rasa untung. Dalam ghibtah pun ada keuntungan. Disebut keuntungan itulah digunakan dengan satu istilah. Tapi dinafikan dengan illah. Diistisnakan dengan illah. Itulah ulama kata, murad yang dia kenaki dengan hasad di sini adalah ghibtah. Bukannya hasad sungguh. Hasad sungguh tu rosak. Boleh makan ibadat amal soleh kita. Boleh memamah, membakar, menghanguskan ibadat amal soleh kita. Tu hasad. Adapun yang dia kata ni, hasad di sini dengan dinafikan dengan illah, dikecualikan dengan illah, dengan makna ghibtah. Dengan mana? Ghibtah. Tiada hasad yang dilobakan malaikat pada dua perkara. Ini boleh nak loba. Boleh nak kerja. Tak salah. Seorang laki-laki yang didatangkan Allah harta. Ada harta banyak. Seorang laki-laki, laki ke, perempuan ke, tak apa. Bila sebut laki-laki, ni babi taglid. Ada perempuan. Kalau sebut perempuan, tak ada laki-laki. Tak boleh nak kiyah dengan orang lelaki. Contohnya, talabul ilmi fariyadatun ala kulli muslim. Untuk ilmu itu fardu atas Islam. Wa muslimah. Muslimah tu bukan hadis dah. Kalam mudraj. Kalam. Wa mudrajatu fi hadisi ma'atat. Kalau kita belajar, mustalah hadis.
Kalam mudraj. Capur. Hadis dengan bukan hadis. Kalau sebut muslimin, ada muslimah. Laki-laki, soal laki-laki, didatangkan Allah Ta'ala harta. Allah Ta'ala kurnia harta. Maka, dikerasnya akan dia atas membelanjakan dia di jalan yang sebenarnya. Ada rezeki, dia belanja jalan sebenar. Allah kalau boleh kaya kat mudah kita. Tengok dia kaya. Boleh kita infak bisa bila, boleh kita buat bajikan, boleh kita buat amal soleh dengan kekayaan yang Tuhan bagi. Tak apa. Bukan kita nak apa harta dia, dah. Yang kedua, laki-laki yang didatangkan dia Allah Ta'ala akan hikmah. Murak dengan hikmah ni ada 3 tafsir. Murak dengan hikmah ni ada 3 tafsir. Dalam hadis yang kita baca ni, kita ikut pakai tafsir daripada Ibn Hajar Al-Asqalani. Murak dengan al-hikmah di sini wahuwa al-Quran. Wahuwa al-Quran. Kerana ditafsirkan dalam hadis-hadis lain yang banyak yang Allah Ta'ala sebut, yang Rasulullah SAW sebut secara sarahah, al-hikmah itu al-Quran. Dalam hadis-hadis lain yang banyak, riwayat yang lain, lafaz hadis yang lain, yang Rasulullah SAW sebut ganti al-hikmah tu bil Quran secara sarahah. Satu. Yang kedua, al-Quran juga, al-hikmah juga ditafsirkan dengan as-sunnah. Tengok ayat lah. Kerana al-hikmah ni alfa min al-alfazil mushtarakah. Kerana al-hikmah ni sebahagian daripada lafaz-lafaz yang maknanya berbagai. Yang ditafsirkan mengikut qara'in. Yang ditafsirkan mengikut qarinah. Ayat yang sebelum dan selepasnya. Ada al-hikmah bil makna as-sunnah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim, wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah. Anzalallahu 'alaika, telah menurunlah ayat Allah atas Muhammad al-kitaba, akan kitab, yakni Al-Quran. Wal hikmah, dan hikmah. Hikmah ni bukan Al-Quran lagi. Wa tu bukan wa ataf tafsir. Bukan wa ataf tafsir. Dah murad hikmah apa dia? As-sunnah. Al-hikmah dengan makna as-sunnah. Wa ahyanan ta'ti bi makna al-fiqhi. Al-fiqhi fid din. Ini yang kita nak. Dan kadang-kadang acak juga orang guna al-hikmah itu orang yang mahir dalam bidang agama. Orang yang tafakuh dalam bidang agama. Ada kali digunakan dengan makna al-hikmah. Jadi al-hikmah ni minal alfazil mushtarakah. Sebahagian berlafaz-lafaz yang banyak makna. Sebagaimana az-zikru. Zikir. Dia ada makna yang mushtarak. Ada zikir tu dengan makna semayang. Ada zikir tu dengan makna ilmu. Ada zikir tu dengan makna Al-Quran. Idza qudiya lis-shalah min yaumil jum'ati fas'au ila zikrillah. Maknanya apabila disuruh pada hari Jumaat dengan disebut idza nudiya lis-shalah min yaumil jum'ati fas'au ila zikrillah. Apabila disuruh pada hari Jumaat dengan azan pada hari Jumaat, maka segeralah kamu ingat Allah Ta'ala. Az-zikrillah itu as-salah. Sebab nudiya tu bang azan. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamu. Mu tanya orang tahu. Kalau mu tak tahu. Tu ahla zikri tu ahli ilmi, ilmu. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu la'afizun. Tu Quran pula. Jadi qarinah.
Begitulah ulama tafsir makna hikmah ni, ada makna Al-Quran, ada makna As-Sunnah, dan ada makna Al-Fiqhu fid Din. Al-Fiqhu fid Din. Qala, dan laki-laki yang didatangkan Allah Ta'ala akan hikmah. Hikmah ni wa imma ilmu, imma Al-Quran, tapi di sini Al-Quran. Maka ia menghukumkan dengan hikmah ni, Al-Quran tadi. Dan diajarkan akan orang. Ajar orang lain pula. Dan dikenaki dengan asal itu, iaitu ribtah. Iaitu mencita-cita ia, seumpamanya, tanpa menghilangkan kesenangan orang lain. Tanpa menghilangkan kesenangan nikmat orang lain. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Kan? Wa man yu'tal hikmata, sesiapa yang Allah Taala beri hikmat kepadanya, faqad utiya khairan katsira, orang yang dapat kebaikan yang banyak. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Tidak ada orang yang dapat tazakkur malaikat orang-orang yang dia kata ulul albab, yang sentiasa zikir dan tafakkur. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala, dan bersah Ibnu Sa'din radhiyallahu anhu, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bagi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pada ketika persiapan peperangan Khaybar, yang Rasulullah sallallahu taala kata, Rasulullah SAW sebut, Ghadan sa'u'ti ghadan ghayat al-Islam yuhibbullahu wa rasuluhu yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhu Allahu wa rasuluhu. Esok aku nak beri satu panji Islam yang dia kasih akan Allah dan Rasul, dan Allah kasih akan dia, Rasul kasih akan dia. Nabi sabda malam, esok nak bagi. Subuh esok semua sahabat ada dalam sedik neraka. Hak besar ada, hak kecil ada, hak baru, hak lama ada. Sahabat yang akrab ada, hak jauh dekat ada belaka. Nak pegang panji Islam ni. Nak terima amanah. Daripada Rasulullah SAW ni. Sebab apa? Dah kira mati hidup, dah kira dah. Sebab orang ni tanda dia kasih Allah, dia kasih Rasul. Allah kasih dia pada dia, Rasul kasih pada dia. Tiba-tiba dalam majlis itu tak ada Sayyidina Ali. Rasulullah tanya para sahabat, Aina Ali? Ali mana? Tak ada. Orang lain ada, tak ke dia mana? Sahabat jawab, Sayyidina Ali ya Rasulullah, sakit mata. Tak mari dalam majlis ni, sakit mata. Orang tahu belaka dah kan sakit mata ni jakit. Tidak mari. Rasulullah kata panggil. Biar dia mari juga dalam majlis ni. Sahabat panggil. Sakit mata sungguh. Lalu Rasulullah SAW duduk dengan air liurnya yang mulia ke dalam mata Sayyidina Ali. Allah Ta'ala kurnia baik mata Sayyidina Ali secara mukjizat. Hilang sakit mata. Itu mukjizat. Kita jangan duduk kat air liur susah. Ni tu mukjizat. Hilang. Rasulullah SAW serah panji Islam tu, dera tu kepada Sayyidina Ali. Apabila Sayyidina Ali pegang je dera tu, Sayyidina Ali kata, Nuqatiluhum jami'a ya Rasulullah hatta yakunu mislana. Kita bunuh belaka ke Yahudi dia Khaybar ya Rasulullah, sehingga dia mengucap dua kalimah syahadat jadi macam kita. Lalu. Memang dah. Apabila lepas perang memang jenis yang perang tu kena kagah gitu. Parlimen perang ni cakap gitu, perang cakap lembut cara puas pandang orang takut. Parlimen perang ni cakap kagah.
Bercakap lembut tak jadi. Dia balik parlimen. Kita orang awak lu, tak apa lah orang awak. Tapi parlimen duduk perang, kalau dia cakap nakut anak buah pun boleh lari. Nuqatiluhum jami'ah ya Rasulullah. Hatta yakunu mislana. Kita bunuh belaka ke Yahudi di Khaybar ni Rasulullah. Sehingga dia jadi macam kita, mengucap dia kalimah syahadah. Lalu Rasulullah kata, ala rislik. Ala rislik. Jangan. Jangan awak gitu. Apa dulu, jangan kata tu. Maka tunggulah. Baca dah hari ni. Fawallahi. La'an yahdiyallahu bika rajulan. Wahidan. Khairun laka. Min umurin na'ami. Terlebih hadis ni. Jangan. Demi Allah. Sebenarnya menunjuk Allah Ta'ala. Memberi hidayah. Menunjuk Allah Ta'ala akan dia kau hayali. Dengan sebab mudakwah mengajak dia masuk Islam. Tak bunuh dia. Dakwah. Ajak. Dia masuk Islam. Dengan sebab usaha kamu. Ikhtiar kamu. Akan soal laki-laki. Terlebih baik bagimu daripada unta merah. Pemenaan. Yakni engkau mendapatkan musadaqah unta merah. Yang terlebih suka harta ia kepada Arab. Boleh hadiah unta merah. Maknanya kita dakwah orang tu tiba-tiba dengan sebab kita dakwah dia masuk Islam. Dengan sebab kita dakwah dia jahil, dia jadi orang nak belajar, dia bertabat dan beristighfar buat Allah. Dosa dan maksiat dia buat. Macam dapat pahala orang sedekah kita unta merah. Orang beri kata masjid kita sebuah. Gitu. Posir ke sebuah. Orang beri kata gitu. Pahala besar. Inilah kita kena faham Islam ni diutuskan oleh Allah yang dibawa oleh Junjungan besar kita Muhammad SAW. Bukan nak rekod orang. Bukan nak bunuh orang. Bukan nak sembelih orang. Tetapi nak menyelamatkan manusia daripada mengabdikan sesama manusia kepada mengabdikan diri hanya kepada Allah. Daripada kesempitan hidup di atas muka dunia kepada keluasan hidup di akhirat. Daripada berbagai kezaliman agama kepada keadilan Islam. Bukan nak bunuh orang. Ini yang panggil muwajahah silmiyah. Iaitu kita berhadapan dengan musuh dengan jalan yang lembut. Betul hati. Siapa Nur Hidayah. Mudah-mudahan dia berubah. Kita ni diutus Nabi SAW diutuskan Allah kepada umat manusia ni nak bawa seramai-ramai manusia masuk syurga. Bukan nak menyedikit ke orang masuk syurga tau. Bukan nak lock orang masuk neraka. Nabi diutuskan Allah ni nak bawa semua jenis lapisan masyarakat. Sama ada hak baik dah ke, hak tak baik lagi ke, hak jahat, hak mana ke, laki puan ke, nak semua masuk jadi ahli jannah belaka. Tetapi sunnatullah Allah Ta'ala susun begitu. Ada umat Nabi, ummatu ittiba'. Umat Nabi yang ikut sunnah Nabi. Ada umat Nabi, ummatul ijabah. Yang menerima seruan dakwah Islam yang dibawa oleh Nabi. Ada umat Nabi, ummatul da'wah. Umat yang kena seru, kena dakwah, kena ajak dia, orang kafir. Supaya apa? Supaya semuanya kalau boleh menjadi umat Nabi kita Muhammad SAW yang diridai oleh Allah. Yang semuanya dapat masuk syurga Allah. Semuanya betul tauhid dia. Semuanya betul iman dia. Semuanya mati dalam Islam. Situ yang Nabi bawa. Bukan Nabi diutuskan Allah tu nak rekod orang, nak bunuh orang. Tak. Sebab tu kalau orang kata Islam ekstrim. Islam yang pengganas. Salah. Yang ekstrim pengganas. Orang kafir. Musuh Islam. Sebab bagi dia tak ada dosa pahala. Bagi dia tak ada hisab di akhirat kelak. Tapi orang Islam, dia ada dosa pahala. Ada kira bercara. Semasa atas muka dunia. Dan apabila dia kembali kepada Allah Ta'ala, masih lagi dikira bercara di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semua amalan yang dia buat baik dan buruk semasa atas muka dunia dihisab, dihitung di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahumma hasibna hisaban yasira wa yanqibu ila ahlihi masura. Allahumma adkhilna jannata
bighairi hisab. Allahumma adkhilnal jannata bighairi hisab. Allahumma adkhilnal jannata bighairi hisab. Ma'an nabiyyin was-siddiqin was-salihin was-salihin wa hasuna ilaika rafiqa ya arhamar rahimin. Kita berhenti sini dulu. Terjemah lagi. Nah. Dan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man da'a ila hudan kana lahu min ajri mislu ujuri man tabi'ahu wa la yanqutu zalika min ujurihim syai'a wa man da'a ila dhalalatin kana alaihi min al-ismi mislu asami man tabi'ahu wa la yanqutu zalika min asamihim syai'a wallahu subhanahu wa ta'ala a'la. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna warḍa 'anna wa taqabbal minna wa adkhilna al-jannata wa najina minan nar wa aslih lana sha'nana kullahu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi alamin bi sirri asraril Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.